Air yang mencurah deras dengan cepat menghakis timbunan batu itu. Beberapa minit kemudian, seluruh air itu menghempas turun dari ketinggian 244 meter dan keluarga penyelia dihanyutkan oleh air tersebut. Pada tahun 1950-an, permintaan untuk elektrik di Missouri semakin meningkat dan Union Electric, sebuah syarikat kuasa utama, mula mencari cara yang lebih cekap untuk memenuhi keperluan ini. Ketinggian di Missouri berkisar dari 250 meter di atas paras laut hingga 540 meter di puncak pergunungan Tom Sock di St. Louis. Union Electric berpendapat bahawa kuasa hidroelektrik akan menjadi sumber elektrik yang paling boleh dipercayai di kawasan berbukit ini. Kuasa hidroelektrik memanfaatkan tenaga air yang mengalir melalui turbin yang menukar tenaga kinetik kepada tenaga mekanikal. Tenaga mekanikal daripada turbin yang berpusing itu ditukar menjadi tenaga elektrik menggunakan penjana. Tetapi tiada sungai semula jadi untuk mengisi empangan di kawasan itu, jadi mereka menggunakan satu penyelesaian inovatif yang dipanggil simpanan berpam. Walaupun hidroelektrik telah wujud sejak tahun 1850-an, namun hanya pada tahun 1907 simpanan berpam mula digunakan di Switzerland. Konsep ini adalah mudah dan berkesan. Air dipam dari takungan bawah ke takungan atas semasa waktu luar kuncak apabila permintaan elektrik adalah rendah dan lebih murah untuk dihasilkan. Kemudian, semasa waktu permintaan puncak, air ini dilepaskan menuruni bukit melalui turbin untuk menjana elektrik, memberikan lonjakan tenaga yang pantas dan kuat kepada grid. Pada tahun 1930-an, teknologi telah dibangunkan untuk menggunakan turbin yang sama bagi mengepam air antara takungan dan bertindak sebagai turbin untuk menghasilkan elektrik. Selepas meninjau beberapa lokasi, Union Electric memilih Gunung Prophet di tenggara Missouri. Kawasan berbukit dan tinggi di Gunung Prophet menyediakan cerun semula jadi yang curam, sesuai untuk menjana tenaga menggunakan air dan graviti. Pada tahun 1960, pembinaan loji simpanan pam Tom Sock bermula, dengan takungan bawah dibina di sepanjang cabang timur Sungai Black dan takungan atas di puncak Gunung Prophet, kira-kira 244 meter di atas takungan bawah. Takungan atas direka untuk menampung sekitar 5.6 juta meter padu air, membolehkannya menjana output elektrik yang sangat besar apabila air dilepaskan. Kawasan yang curam dan berbatu menyukarkan mengangkut dan menuang konkrit. Jadi jurutera memilih untuk menggunakan benteng isian batu. Struktur empangannya dibina dengan menyusun batu-batu longgar untuk membentuk cerun yang stabil. Batu-batu besar dan batu kerikil diletakkan di bahagian dasar dan disusun secara berlapis-lapis untuk membentuk cerun benteng yang boleh mengagihkan tekanan air secara sekata. Benteng itu kemudian dilapisi dengan penutup konkrit di bahagian takungan yang dipanggil lapisan muka yang akan membantu mencegah kebocoran. Ia bertindak sebagai penghalang yang menahan air dan melindungi lapisan batu di bahagian dalam daripada hakisan. Tetapi kaedah ini ada kelemahannya. Empangan batuan mudah mengalami mendapan, yang bermaksud batu-batu itu perlahan-lahan bergerak dan memampat dari masa ke masa, menyebabkan kawasan rendah terbentuk di sepanjang bahagian atas struktur tersebut. Kawasan ini atau titik rendah merupakan bahagian yang terdedah di sepanjang struktur tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, dinding parapet konkrit setinggi 3 meter ditambah di sepanjang bahagian atas tambakan sebagai penghalang perlindungan di tepi struktur tersebut. Dinding ini berfungsi sebagai penghalang terakhir untuk menahan percikan atau kenaikan air di dalam takungan. Dinding parapet perlu dipantau dan diselenggara kerana seperti batuan isian, ia juga terdedah kepada masalah mendap. Mendapan yang tidak sekata boleh menyebabkan lekuk dan lembah kecil di sepanjang dinding. Pada tahun 1963, loji simpanan pam Tom Sock mula beroperasi sepenuhnya. Empangan ini mempunyai kapasiti untuk menjana 350 megawatt elektrik, menjadikannya fasiliti simpanan pam terbesar pada zamannya. Menjelang awal tahun 2000-an, Union Electric yang kini dikenali sebagai Amarin UE menghadapi permintaan elektrik yang semakin meningkat dan perlu meningkatkan kapasiti operasi Tom Sock. Apabila loji itu dibuka, ia hanya beroperasi sekitar 100 hari setahun, terutamanya sepanjang musim sejuk. Lama-kelamaan, jumlah itu meningkat kepada hampir 300 hari setahun. Menjelang awal tahun 2000-an, loji simpanan pam Tom Sock beroperasi hampir 3 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Penyahaturan dalam pasaran tenaga membolehkan Amarin UE menjual tenaga secara bebas, menjadikan ia menguntungkan untuk mengendalikan Tom Sock hampir sepanjang tahun
yang memberi tekanan berterusan ke atas setiap bahagian struktur itu. Kitaran harian menambah tekanan kepada takungan atas, seperti membengkokkan klik kertas ke depan dan ke belakang. Pada tahun 2004, Amarin UA memasang pelapik geomembran di sepanjang permukaan dalam takungan untuk meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kebocoran. Pelapik polietilena berketumpatan tinggi ialah helaian kalis air yang nipis yang menutupi lantai dan sisi takungan. Polietilena berketumpatan tinggi ialah plastik yang tahan lama dan fleksibel serta tahan hentakan, bahan kimia dan kakisan. Ia biasanya digunakan dalam pelapik geomembran. Pelapik ini mengurangkan jumlah air yang meresap melalui retakan kecil yang terbentuk apabila pembinaan batuan isian mendap secara tidak sekata. Geomembran polietilena berketumpatan tinggi direka untuk meningkatkan penghalang kalis air antara air takungan dan tambakan batuan isian. Pelapik ini menghalang air daripada meresap ke dalam batuan isian berliang di bawahnya yang telah menyebabkan kehilangan isi padu air secara beransur-ansur. Dengan menghentikan kebocoran ini, pelapik membantu mengekalkan paras air takungan pada tahap yang lebih tinggi untuk tempoh yang lebih lama, sekaligus memaksimumkan jumlah air yang tersedia untuk menjana kuasa. Pekerja membentangkan helaian besar geomembran dan mengimpalnya bersama untuk menutupi permukaan takungan. Helaian tersebut dipasang kukuh di bahagian atas sepanjang dinding parapet dan di sekeliling perimeter dasar takungan untuk mengelakkannya daripada berganjak. Dengan pelapik dipasang, kebocoran menjadi kurang yang membolehkan lebih banyak air kekal dalam sistem. Oleh itu, empangan boleh diisi lebih tinggi, hampir mencecah dinding parapet. Terdapat beberapa kelemahan. Pelapik tersebut menambah berat dan titik tekanan tambahan pada bahagian tambakan empangan. Ini mewujudkan risiko baharu. Tebing, dinding parapet dan sistem pemantauan empangan kini berada di bawah tekanan yang lebih tinggi berbanding sebelum ini, terutamanya kerana paras air kini lebih hampir ke bahagian atas struktur. Memandangkan peningkatan risiko tekanan ke atas struktur yang semakin tua, adalah penting agar sistem pemantauan dan penutupan takungan beroperasi dengan andal. Dengan paras air yang lebih tinggi, walaupun kesilapan kecil dalam bacaan sensor boleh menyebabkan air naik dengan berbahaya hampir ke dinding parapet, di mana penurunan tidak sekata telah mewujudkan kawasan rendah sepanjang tahun-tahun lalu. Tetapi menyimpan air secara langsung bersebelahan dengan dinding parapet bukanlah sesuatu yang biasa dalam operasi empangan, kerana ia mewujudkan risiko limpahan yang luar biasa tinggi atau air melimpah ke atas dinding sekiranya sensor gagal. Kebanyakan empangan direka dengan laluan limpahan konkrit untuk mengarahkan sebarang limpahan air dengan selamat ke laluan yang telah ditetapkan dan melepaskan air berlebihan dari takungan. Laluan limpahan menghalang air daripada melimpahi empangan. Tetapi Tomsock tidak mempunyai laluan limpahan. Untuk memastikan takungan selamat, loji tersebut bergantung kepada dua jenis utama sensor paras air, iaitu transducer tekanan dan probe kekonduksian Warwick. Transducer tekanan ialah sensor utama yang dipasang di sepanjang cerun takungan untuk mengukur tekanan air pada titik-titik tertentu. Menukar tekanan itu kepada bacaan paras air. Sistem kawalan loji menggunakan bacaan ini untuk memastikan pam beroperasi dalam had yang selamat. Jika tekanan menunjukkan paras air terlalu tinggi, sistem akan mematikan pam secara automatik untuk menghentikan lebih banyak air daripada dihantar dari takungan bawah ke takungan atas. Semasa pemeriksaan penyelenggaraan rutin, jurutera mendapati beberapa transducer tekanan telah tercabut dari tapaknya. Sensor yang rosak memberikan bacaan yang tidak tepat dan paras air takungan sering direkodkan lebih rendah daripada paras sebenar, kadang-kadang sehingga 1.3 meter. Bacaan palsu itu membolehkan pam terus mengisi takungan walaupun air telah sampai ke dinding parapet. Sebagai sistem sandaran, probe kekonduksian Warwick diletakkan betul-betul di bawah bahagian atas dinding parapet untuk mengesan air dengan mengukur kekonduksian elektrik. Jika air berada dalam jarak 0.6 meter dari bahagian atas dinding, probe kekonduksian akan mengesan air tersebut dan menghantar isyarat untuk mematikan pam. Terdapat kelewatan selama 1 minit antara masa probe mengesan air dan masa ia diaktifkan. Kelewatan itu memastikan pam tidak berhenti hanya kerana percikan air. Tetapi di beberapa kawasan di mana dinding telah mendap ke dalam lekuk yang tidak rata, sensor berada kurang daripada setengah meter dari bahagian atas dinding. Kelewatan dan kedudukan itu menyebabkan probe boleh terlepas tanda aras air tinggi di kawasan rendah ini dan membenarkan air terus naik melebihi tahap di mana sistem sepatutnya memberhentikan pam. Pada 25 September 2005, angin daripada taufan Dita
sampai ke kawasan itu dan air memercik melepasi dinding parapet seketika melimpahinya. Pengendali Amarin UA menyedari risikonya dan mengurangkan sedikit paras air maksimum yang dibenarkan, yang buat sementara waktu mematikan pam. 2 hari kemudian, lebih banyak air melimpah melepasi dinding parapet dan jurutera serta pengendali di Amarin UE tidak dapat memahami sebabnya. Mereka telah menurunkan paras air maksimum, tetapi sensor masih membenarkan air mencapai paras yang terlalu hampir dengan bahagian atas dinding di kawasan yang telah mendap. Seorang pengendali menghantar memo ke ibu pejabat memberi amaran bahawa limpahan berulang kali boleh menghakis benteng yang boleh menyebabkan kegagalan besar yang membawa bencana. Tetapi, daripada membuat pembaikan segera, Amarin UE menangguhkan pembaikan menyeluruh selama kira-kira 6 bulan sehingga musim bunga apabila penyelenggaraan rutin sudah dijadualkan. Semasa penyelenggaraan, mereka akan menentukur sensor paras air dan memeriksa integriti struktur benteng serta dinding parapet. Kemudian, mengukuhkan mana-mana kawasan yang mengalami penurunan tidak sekata atau kawasan yang rendah. Mereka hanya perlu bertahan sepanjang musim sejuk apabila penduduk di kawasan itu menggunakan lebih banyak tenaga untuk memanaskan rumah mereka. Pada malam 13 Disember 2005, Loji Tom Sok beroperasi seperti biasa, mengepam air dari takungan bawah ke takungan atas sebagai persediaan untuk permintaan tenaga puncak pada keesokan paginya. Salah satu daripada 2 sistem kawalan utama telah tersilap diprogramkan untuk mengabaikan bacaan daripada prob kekondaksian sandaran Warwick di atas parapet. Dinding itu disambungkan kepada salah satu pam. Kesilapan dalam pengatur caraan ini bermakna walaupun paras air meningkat ke paras berbahaya, salah satu pam terus beroperasi walaupun paras takungan melebihi had selamat. Apabila air semakin hampir ke puncak dinding parapet, transduser tekanan utama melaporkan paras air jauh lebih rendah daripada paras sebenar. Di satu pihak, jurutera-jurutera beranggapan bahawa paras air adalah 1.3 meter lebih rendah daripada paras sebenar. Dan di pihak yang lain, paras air sebenar berada di atas garisan keselamatan 0.6 meter dari puncak dinding. Suis hanti automatik untuk memberhentikan pam telah dinyaaktifkan dan tiada laluan limpahan untuk menyalurkan air yang melimpah. Pada jam 5.15 pada 14 Disember, air melimpah melepasi dinding parapet. Satu pam terus beroperasi dan air melimpah ke atas dinding, menghakis benteng tambakan batu dalam proses yang dipanggil penggerusan. Hakisan itu tertumpu pada titik-titik rendah yang terdedah di sepanjang dinding parapet, di mana penurunan telah pun mewujudkan lekuk pada benteng. Air yang mengalir deras dengan cepat menghakis tambakan batu. Bahagian-bahagian dinding parapet kehilangan sokongan struktur dan runtuh. Dalam masa hanya 6 minit, takungan itu jebol sepenuhnya dan seluruh isi air di takungan atas mencurah turun dari ketinggian 244 meter. Jebolnya empangan Tom Sok melepaskan arus deras yang landa turun ke Gunung Prophet, mengubah lanskap yang tenang menjadi laluan kemusnahan. Dengan hampir 5 juta meter padu air mengalir, pada anggaran 4.250 meter padu, sesaat banjir itu meluncur ke hadapan dengan kekuatan yang luar biasa. Pelepasan ini kira-kira bersamaan dengan aliran sungai utama, tetapi dalam laluan yang sempit dan curam yang menggandakan kuasanya. Air yang mengalir deras itu menghakis lapisan tanah, membentuk lubang hakisan, lekukan dalam yang terukir di lereng gunung di mana air itu mengoyak bumi, meninggalkan batu dasar yang terdedah di belakangnya. Kekuatan air itu mencabut pokok-pokok matang, batu-batu besar, dan tanah. Sisa-sisa ini bergerak laju ke hilir dan meningkatkan lagi kuasa kemusnahan banjir tersebut. Di Taman Negeri Johnson Shutin, laluan banjir itu meninggalkan parit-parit dalam di permukaan bumi, menukar kawasan hutan menjadi tanah berbatu yang tandus, mendedahkan formasi granit purba yang telah tertanam di bawah tanah selama berabad-abad. Di kediaman superintenden taman itu, kesannya berlaku serta-merta dan amat dahsyat. Air banjir mengangkat rumah itu, menghanyutkannya bersama arus deras hampir 400 meter ke hilir. Kenderaan diangkat dan dibaling, dihentam serta dipenuhi kerodak. Keluarga superintenden taman itu dihanyutkan oleh air banjir. Mereka cedera dan terperangkap di antara runtuhan, tetapi mereka selamat. Ketika banjir terus mengalir menuruni Prophet Mountain, ia sampai ke Highway N, jalan utama di kawasan itu. Kemasukan air yang tiba-tiba menenggelamkan sebahagian lebuh raya mengubah sebahagiannya menjadi sungai. Kereta dan lori berselerak
dan sebahagiannya tertimbus oleh air deras dan serpihan. Pembetong dan sistem saliran di sepanjang lebuh raya tidak mampu menampung dan tersumbat. Kekuatan air membengkokkan penghadang jalan dan menghanyutkan sebahagian jalan raya. Di Taman Johnson Shootings, banjir telah mengubah saluran air semula jadi taman itu dengan ketara. Mendapan dan serpihan besar terkumpul di kawasan sepanjang Black River, menyumbat beberapa bahagian dan mengalihkan air ke laluan baru. Perpindahan saluran ini mengubah laluan sungai, meninggalkan kolam, saluran dan mendapan baru di seluruh taman. Banjir ini pada dasarnya mengubah hidrologi taman, mewujudkan laluan air baru, menyekat yang lain dan menjadikan dasar sungai yang dahulunya jernih menjadi kawasan berlumpur yang dipenuhi serpihan. Pasukan tindak balas mencari dan menyelamat tiba apabila berita tentang bencana itu tersebar. Keutamaan awal mereka adalah untuk mencari dan membantu sesiapa sahaja yang berada di laluan banjir, terutamanya di kawasan hilir, di mana air banjir masih menimbulkan risiko. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan mengeluarkan amaran banjir kilat, memberi amaran kepada penduduk dan memberi mereka peluang untuk berpindah. Walaupun kemusnahan berlaku, Taman Negara menyerap sebahagian besar impak tersebut. Tiada bandar utama di laluan langsung air banjir dan tiada nyawa yang terkorban. Anak lelaki penguasa taman mengalami kecederaan yang paling teruk. Dia mengalami hipotermia dan melecur akibat pek haba yang digunakan oleh pasukan penyelamat untuk menaikkan suhunya. Pihak berkuasa tempatan digerakkan untuk menilai kerosakan di sepanjang lebuh raya N, di mana beberapa kenderaan terperangkap. Pasukan alam-alam sekitar dari Jabatan Sumber Asli Missouri menilai kerosakan ekologi di Johnson Shootings dan kawasan sekitarnya. Mereka memberi tumpuan kepada penilaian zon riparian yang penting untuk menstabilkan tebing sungai dan menyediakan habitat kepada hidupan liar tempatan. Dalam beberapa bulan selepas bencana itu, Suruhanjaya Pengawasaliaan Tenaga Persekutuan yang mengawasalia pemindahan elektrik, gas asli dan minyak antara negeri melancarkan siasatan intensif untuk menentukan dengan tepat apa yang telah berlaku. Mereka mengesyorkan agar empangan berisiko tinggi pada masa hadapan memasang laluan limpahan tambahan, sistem pemantauan tambahan, dan mereka mewajibkan penentukuran dan penyelenggaraan sensor secara berkala bersama dengan peraturan untuk probe yang disepadukan sepenuhnya ke dalam sistem penutupan automatik. Jabatan Sumber Asli Missouri mengetuai usaha memulihkan Taman Negeri Johnson Shootings dan kawasan sekitarnya dengan memberi tumpuan kepada membaiki zon riparian yang rosak di sepanjang Sungai Black yang telah kehilangan tumbuhan dan tanah. Walaupun Johnson Shootings dibuka semula kepada orang ramai selepas beberapa tahun, beberapa kawasan masih menampakkan kesan jelas bencana itu. Ameren UE didenda sebanyak $15 juta kerana pelanggaran tersebut. Syarikat itu akhirnya menyelesaikan lebih $200 juta dalam tuntutan sepanjang tahun-tahun berikutnya. Pada April 2010, takungan PEM Hidroelektrik Tomsok dibuka semula untuk operasi.